Salam sejahtera. Emosi takut merupakan salah satu emosi asas manusia yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup. Ini kerana emosi takut mampu membantu manusia untuk mengenal pasti bahaya dan seterusnya bertindak balas pantas melindungi diri sendiri. Emosi takut ini akan berlaku sekiranya seseorang berhadapan dengan ancaman atau bahaya secara nyata ataupun dibayangkan. Contoh nyata adalah ketika seseorang melihat ular ataupun mendengar bunyi yang kuat dan mungkin dari segi ancaman fizikal dan trauma seseorang. Dalam situasi ini, tubuh manusia akan menunjukkan tindak balas fisiologi seperti degupan jantung lebih laju, pernafasan lebih cepat, peluh berlebihan dan mengalami ketegangan otot. Tindak balas sebegini dikenal pasti sebagai fight or flight response yang bertujuan membantu individu sama ada akan melarikan diri atau mempertahankan diri daripada bahaya. Menurut kajian seorang pengkaji bernama James Lange, emosi berlaku selepas perubahan fisiologi dalam badan. Teori beliau mengatakan bahawa kita tidak berlari kerana takut. Kita takut kerana kita berlari. Dalam konteks emosi takut, individu akan terlebih dahulu mengalami perubahan fizikal, iaitu seperti jantung berdegup laju dan pernafasan yang meningkat secara drastik. Otak kemudian mentafsir perubahan fisiologi ini dan emosi takut dirasai secara sedar. Contohnya, apabila seseorang melihat ular, badannya akan menggigil dan jantungnya akan berdegup kencang. Ketika inilah otak mentafsir reaksi ini sebagai tanda bahaya. Dan ketika ini emosi takut terbentuk. Menurut teori salah seorang pengkaji yang bernama James Lange, emosi berlaku selepas perubahan fisiologi dalam badan. Teori beliau mengatakan bahawa kita tidak berlari kerana takut, tetapi kita takut kerana kita berlari. Dalam konteks emosi takut, individu akan terlebih dahulu mengalami perubahan fizikal seperti jantung yang berdegup laju dan seterusnya pernafasan yang meningkat. Ketika inilah otak kemudian mentafsir perubahan fisiologi ini dan emosi takut dirasai secara sedar. Contoh situasi, ketika seseorang melihat ular, pertamanya badan dia akan menggigil dan jantungnya berdegup kencang. Otak terus mentafsir reaksi ini sebagai tanda bahaya dan terbentuklah emosi takut. Saya memilih emosi takut kerana ia jelas menunjukkan hubungan antara perubahan fisiologi dan pengalaman emosi selari dengan teori James Lange. Berikutnya, kajian yang dilakukan oleh Lidus pada tahun 1996 menunjukkan bahawa amigdala memainkan peranan penting dalam pemprosesan emosi takut. Manakala kajian lain mendapati perubahan fisiologi memang mendahului pengalaman emosi, menyokong teori ini. Kesimpulannya, emosi takut bukanlah sekadar perasaan, tetapi melibatkan interaksi kompleks antara otak dan tubuh. Melalui teori James Lange yang telah saya perjelaskan tadi, kita dapat memahami bagaimana perubahan fisiologi memainkan peranan penting dalam pembentukan emosi takut. Terima kasih kerana menonton.